Contohnya lomba renang 100 meter, kuak dada. Padahal renang ni sunnah, tetapi jadi punah. Kenapa? Pasal kita ikut peraturan punah. Sedangkan peraturan yang terbaik, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Bersokang tapi jaga batas. Kerana Islam tak haram sokang, Islam jaga sokang. Bila dijaga, sokang menjadi indah. Peserta dari Malaysia, peserta daripada Amerika, final 8 orang peserta perenang wanita masuk ke dalam kolam. Cik, mari berjujur pakai track shoe lengan panjang, warok. Bila siapa dekat nak lompat terjun dalam air itu, masing-masing buang pakaian. Betul tak? Tunjuk live dalam TV. Sukan Commonwealth, sukan Olimpik, sukan Malaysia, sukan Sia, Si ke Sia? Si. Masuk dari pakai track shoe, buang track shoe. Tinggal baju kecil, bikini. Nah, habis mata-mata tengok. Oh, power. Kalau tengok kau tali basing, congok depan TV. Ayah Haji tengok-tengok musyawarah. Peserta yang kedua pada malam ini akan membaca ayat yang ke-18 daripada surah Ali Imran hingga ayat yang ke-22, iaitu peserta daripada Ghana. Ayah Haji, mana remuk? Tukar. Tengok live sukan Olimpik renang. Ayah Haji tekan. Pegang. Peserta yang ke-6 akan melakukan terjun papan anjal daripada China. Wanita. Anda spek, aku spek. Masuk spek. Ayah Haji pun dah, anak Haji. Nah, hak tua dah, hak cetan dah punah jahanam ni. Nah, daripada tengok musyawarah habis. Tengok, nanti sokang. Atau anak dia boleh masuk final. Isteri dia boleh masuk final lari 100 meter. Dia 2 kali haji dah. Umrah 6 kali. Anak dia, bini dia boleh masuk larian final 100 meter. Buang baju, tinggal baju kecil. Buang track suit, tinggal seluar pendek. Jadi dayus membenarkan anak bini dia bertelanjang di khalayak ramai, dilihat oleh ribuan kamera, live, still kamera, tuluh dengan lampu pula, tak ada hal sikit. Bila menang anak dia lomba renang hak telanjang tadi, terjun papan anjal, mak dia kata alhamdulillah, mungkin dengan berkat arwah bapaknya yang telah meninggal kemarin. Allah Rabbi. Ini masalah. Tak? Main benda, main buang keluar kita depan orang ramai. Sokang apa gitu. Jadi haram kerana tidak ada syariat, tak ikut peraturan. Kenapa tak ikut? Pasal 2. Yang pertama iman, yang kedua takwa. Nyakit ada. Kalau beriman, kalau bertakwa, maka pasti hidupnya bersyariat. Diberi galakkan pula tu. Kalau menang dalam sokang walaupun bertelanjang, boleh hadiah 200,000.